treatment yang kita bagi, first I akan advise untuk rawatan. First rawatan, and then kita suggest dan advise juga untuk weight loss, and then lifestyle dan pemakanan, diet. Okay, apa rawatan yang usually doktor bagi? Kalau TVS scan boleh ke belum kahwin? Tak boleh. Kalau dah pernah bersama boleh. Kalau belum kahwin, you buat 2D scan yang macam ni. Nampak? This one 2D scan. Jadi kalau you all ada problem macam ni, boleh ke pregnant? Boleh ke pregnant? You rasa boleh pregnant tak? Okay, TTC 13 tahun period tak normal. Yes, datang check Fatin. Tak nak jadi macam ni yang dah serius, kita dah tak boleh rawat dah. Kita susah nak bagi rawatan sebab rawatan dia lebih lama dan perlukan ubat yang maksimum dos dia. Okay? Johor JB kita buka 4 April opening event. You all boleh datang opening event JB. Kita ada bagi free TVS scan untuk 20 orang yang terawal. Bermula jam 11 pagi ya. 4 April hari Sabtu depan ya. Korang boleh datang. Kalau nak jumpa saya, datang Bukit Beruang Melaka, Marisa